Hoi korang, kau rasa kau memang pro slang Malaysia? Kalau kau pernah cakap gerik, tapau, lepak atau kiasu, jom test skill bahasa rojak kau. Aku ada 10 soalan slang Malaysia. Kalau kau boleh jawab 8 dari 10, maknanya kau ni anak jati betul. Tapi kalau dapat bawah 5, mesti kau mat saleh celup je ni. Soalan 1. Apa maksud girik dalam slang Malaysia? Tak pandai. Alamak, terlebih GB. GB dalam ayat ini merujuk kepada Sika, gula batu, terlebih manis. Kau ni memang hamsap betul. Hamsap bermaksud B, gatal ataupun tidak sopan. Seterusnya, dia pergi melepas kat kedai. Melepas dalam ayat ini bermaksud pergi berjalan-jalan. Jangan jadi bodoh lah. Bodoh dalam konteks ini ialah bodoh atau tidak bijak. Kau dah makan, aku nak tapau nasi. Tapau bermaksud si bungkus makanan. Dia memang kuat lepak. Lepak maksudnya hang out atau duduk santai. Jangan jadi kiasu. Kiasu berasal dari dialek mana? Cina. Okey, takut kalah. Seterusnya, kau ni memang kedekut. Kedekut ialah B, lokek atau tidak suka berkongsi. Soalan last, dia selalu ponteng kelas. Ponteng bermaksud tidak hadir tanpa izin. Habis dah. Jadi, berapa markah kau dapat? Kalau 9 hari 10 ke atas, komen aku raja slang. Tapi kalau gagal, jangan malu. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Kawan-kawan, jangan lupa like and subscribe. Nanti aku buat kuis dialek negeri Malaysia pula. Kau nak tak? Tulis dekat komen. Bye-bye. Jangan jadi gatal